Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Ibrahim Libya dikira dalam kategori mati syahid? Soalan pembuka kepada segala ibu soalan. Okey. Syahid dia ada dua jenis. Satu yang disebut dengan syahid am, satu lagi yang disebut dengan syahid khas. Syahid am ni yang bersifat umum, merangkumi banyak benda. Orang yang disebut dalam hadis-hadis dia mendapat syahid dengan sebab-sebab zahir, kita boleh katakan mudah-mudahan dia syahid. Contoh, orang yang mati dalam peperangan jihad syahid secara umum. Orang yang mati kerana melahirkan anak syahid. Orang yang mati lemas syahid. Orang yang mati kerana penyakit perut syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati mempertahankan maruah dan harta syahid. Mati aksiden syahid. Secara umum. Adapun individu itu, wallahu ta'ala a'lam. Kerana isu syahid ataupun tidak, ia termasuk dalam perkara-perkara ghaib. Yang mengetahui si fulan syahid ataupun tidak hanya Allah secara spesifik. Dalil dia apa? Very clear. Apa pepatah Melayu kata, sudah terang lagi bersuluh, ditambah pula dengan spotlight. Dalam satu peperangan, ada seorang yang berperang ni zaman Nabi, berperang begitu hebat, berani bertempur dengan musuh, sehingga sahabat-sahabat yang tengok kawan ni, dia kata, subhanallah, fulan syahid, fulan ahlul jannah, baginya syurga, puji melangit. Tiba-tiba Nabi SAW bagi komen yang sebaliknya. Nabi kata apa? Dia mati sebagai ahli neraka. Kontra punya statement. Orang ramai tengok dia sebagai ahli syurga, syuhada, sebab dia berperang di jalan Allah. Sebab Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, mengangkat li'a'la'i kalimatillah, mengangkat agama, dia adalah syahid. Tiba-tiba dalam depa duk puji, angkat melangit, Nabi pergi buat keluar statement yang menyebabkan mereka tergamam. Nabi pergi kata dia ahli neraka. Sahabat tanya dekat Nabi, macam mana ya Rasul boleh kata dia ahli neraka, walha dia telah mengorbankan jiwa raga berperang mempertahankan agama? Nabi kata dia ahli neraka. Depa tertanya-tanya, confused. Pi perang duk neraka lagi, untuk nak menghilangkan kerunsingan. Depa ikut kawan ni, depa ikut. Yang depa anggap ahli syurga, Nabi kata ahli neraka, depa ikut.
Bila dia ikut, kawan ni yang perang tak sangka ni mengalami kecederaan yang cukup parah sehingga dia tak tahan dah sakit. Jadi dia buat macam mana? Dia menamatkan riwayatnya dengan dia memacakkan pedang dan dia menusuk pedang itu ke diri dia. Dia mati dengan membunuh diri. Nampak tuan-tuan? Bagaimana kita katakan soal mentakyin, ni dalam bahasa Arab disebut takyin, menetapkan dia ni confirm syahid. Wal'iyadhu billah, kita berlindung daripada Allah. Kita serahkan wal ilmu indallah, ilmu di sisi Allah. Saya nampak dia mati tu dalam keadaan cara boleh syahid. Sama ada dia betul-betul syahid, dia confirm syahid, saya tak tahu. Sebab apa? Sebab niat dia saya tak boleh tengok. Kita mungkin nampak satu orang berperang di jalan Allah, tapi niat dia mungkin untuk mendapat gelaran orang yang hebat dan berani. Sebagaimanalah hadis Muslim, satu orang yang dilempar, diseret muka dia dan dicampak dalam neraka. Bila Allah tanya, kenapa engkau berperang? Dia kata, qataltu, aku berperang, aku membunuh kerana Allah. Allah kata, kadzabta walakin qatalta liyuqala lahu jari'. Kau bohong, engkau berperang supaya manusia memanggil dan menggelarkan engkau orang yang berani. Jadi tuan-tuan, Ibrahim Libya ke, Ibrahim Sudan ke, Ibrahim Iraq ke, Ibrahim Kubang Perun ke, kita tak payah duk kalut hingat sikap kita, mauqif kita. Kalau orang tanya, di mana Ibrahim Libya, syurga ataupun neraka, kita katakan, saya belum lagi menerima surat pelantikan daripada Allah Ta'ala sebagai setiausaha sulit pemegang mohor besar kunci syurga neraka. Setakatlah saya tak dapat maklumat apa, tak dapat surat lagi. Melainkan kalau datang surat urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ibrahim bersama dengan ahli syurga, saya akan habaqlah. Takaklah tak sampai lagi telegram ke, fax ke, surat email ke, Facebook tak keluar mai, saya tak tahu. Urusan syurga neraka ni urusan Allah. Kita tak payah duk jadi ayah pin, duk pi pandai pula tempek, oh kau ni syurga, kau ni neraka. Kita mana tahu. Okey, jadi sikap kita macam tu. Tapi boleh kita katakan, mudah-mudahan dia syahid, mudah-mudahan dia ahli syurga, mudah-mudahan dia bersama dengan orang-orang yang saleh. Doa tak apa, tapi jangan lancang lebih lajak daripada laju. Macam mana? Oh, dia ni tak tahu nak pilih syurga mana. Syurga tu confirm dah, cuma tak tahu hok mana. Oh, kemah hang. Tak dan Allah Ta'ala hang dah tentu dah. Sebab itu dalam hadis yang sahih, satu peristiwa berlaku bila satu orang kata dekat satu orang yang cukup dekat. Dia kata apa? Hang ni kalau bertobat pun Tuhan tak ampun syurga, Tuhan tak ampun dosa, confirm neraka. Apa yang jadi? Nabi kata, orang yang kata itu Tuhan lempat dalam neraka, yang dikata itu masuk syurga. Pasal apa? Mudah jawapan Allah. Dia mendahului aku dalam urusan yang menjadi hak aku. Macam selalu kita duk kata kan, Perdana Menteri tak umum bonus, kita pergi dululah 2 bulan. Ini masalah ha. Okey. Jadi macam mana isu Ibrahim ni juga, kita katakan wallahu ta'ala a'lam, saya pun tak tahu. Sebahagian orang kata dia syahid kerana dia mempertahankan diri dia, dibunuh, ditembak, dia tak bersenjata. Sebahagian lagi di kalangan para ulama mengatakan dia tak syahid di atas alasan dia mengangkat senjata terhadap pemerintah yang sah.
Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut, sesiapa yang mengangkat senjata kepada pemerintah yang sah, walaupun pemerintah itu jahat, dia termasuk dalam mereka yang mati dalam keadaan jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak tahu isu ini kerana ia berlaku pada tahun 1980-an. Saya pun tak beranak lagi. Pergi tanya ustaz-ustaz yang dah beranak dah waktu tu. Itu saja jawapannya. Tapi kita dilarang duk pi bubuh pangkat kat orang. Nak buh Datuk Seri, Tan Sri, Puan Sri yang di Pertuan Agong tak apa, ini urusan gelaran yang tak ada akidah. Tuan-tuan tak datuk, saya pergi kata Datuk Man, tak boleh marah, saya tak gugur akidah. Jangan, saya bukan datuk lagi nak. Jangan gabra. Tak gugur, tak murtad lah. Kalau saya tak Tan Sri, tuan-tuan Tan Sri Rizal, jangan rosak akidah, batal Islam. Dak. Ni pangkat dunia yang boleh main ya, orang tipu banyak mana dah. Tak Tan Sri pun boleh boh Tan Sri. Benda ni tak ada masalah. Tapi kita tak boleh main hal-hal agama. Duk pi buh pangkat ke orang tak ketahuan hala. Asy-syahid. Duk pi bubuh kompop asy-syahid. Yang tu Syekh Saleh Al-Utsaimin dengan Syekh Bakar Abu Zaid menggelarkan orang asyahid termasuk dalam perkataan yang dilarang. Macam mana dia? Mudah-mudahan dia syahid. Tapi nak main kompom asyahid, saya tak berani ya. Saya tak tahu dia niat lagu mana, dia mati atau apa. Saya sah pada Allah Ta'ala. Itu lebih baiknya. Ulasan ni saya rasa hijau pun tuan-tuan tak boleh nak kata, merah pun tuan-tuan tak boleh nak kata. Dia kekal putih.